hutang belum selesai tapi dah sibuk rancang kahwin. Kim Seri kembali mencuri perhatian kali ini dengan pengumuman bakal bernikah dengan mualaf Korea scammer. Kim Seri mengesahkan dia kini dalam proses untuk berkahwin dengan lelaki Korea yang telah memeluk Islam, menafikan dakwaan dirinya terlibat dengan suami orang. Dia bujang, saya pun bukan milik sesiapa. Katanya, paling mencuri perhatian adalah dia minta cadangan #kahwin Kim Seri X Choi Amin daripada pengikut. Pasangan tu kini sibuk buat persiapan termasuk fitting baju pengantin di Korea. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Dalam keterujaan kahwin, netizen masih tak lupa isu pulangan wang pelanggan pelancongan yang belum selesai. Ada yang masih menunggu bayaran sejak 1 Februari dan ada dah kena blok. Kim Seri cuma minta diberi lebih masa untuk selesaikan semuanya dan pergi berkahwin. Netizen cadangkan, #kahwin dulu, hutang bila. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.